Hai guys, so hari ni kita nak masak tom yum yang I mimpi malam tadi. So hari ni jadi kenyataan. So first kali I masukkan air, masukkan bawang Holland. Ada saya penat lah nak ngajar korang. Korang tengok je lah. Aku rasa korang tak buta lagi kan nak tengok. Yang tu akar ketumbar. Lepas tu dengan lengkuas. Ni kalau orang tak tahu lengkuas, confirm tak masak rendang hari raya. So ni masukkan beli je benda-benda macam ni, letak sikit-sikit je. Lepas tu letak ni sos ikan tau. Lepas tu ni limau purut. Tak ingat lah limau nipis. Limau nipis, limau purut lah. Masukkan ayam. Ayam ni ayam nenas yang organik ada, mahal sikit lah. Tu masukkan sotong, masukkan udang. Takkan lah nak pergi macam pergi kelas itu kamus pula kalau nak pedas masukkan cili, lepas tu masukkan garam. Jangan makan garam banyak sangat. Lepas tu masukkan santan. I tak suka susu yang tu. Ikutlah korang nak masak macam mana pun. Lepas tu korang kacau-kacau. Dah siap tom yum. Kejap je. Tak adalah tipu. Benda 10 minit kan masak. So ni penambah rasa. Macam contoh kalau korang, kakak I dia beli telur banyak sangat I dah cakap kat rumah ni limit 5 biji je telur sebulan. Kita orang tak makan telur sangat. Dah terpaksa aku masak telur setiap hari. Tak apalah. Senang je telur dadar ni. Kau suruh anak buah kau pun boleh masak. Okay lah, tu saja nak cakap. Okay, bye guys. Love you. Salam ciber. Love you.